I mean dia sentiasa senyum all the time. Mata keram busuk. Tu bocah. Kenapa kau nak senyum guys? Why? Kenapa nak senyum? Sikit-sikit senyum. Bodoh senyum. Kalau korang senyum all the time, korang punya senyuman akan nampak murah. Faham guys? Sikit-sikit senyum. Jumpa semua orang senyum. Bodoh guys. Korang kena ingat, korang punya senyuman mestilah eksklusif. Baru ada value. Kalau korang senyum kat semua orang dalam semua keadaan, korang bukan peramah. Korang just lemah. Korang menonjol kelemahan. Faham? Korang menonjol korang punya kelemahan. Sebab senyum ni dia lambang kelemahan. Kalau terlebih. So, kita senyum dalam keadaan tertentu saja pada orang tertentu saja. Faham guys? Kita tak senyum kat semua orang. Tak. And kita tak senyum dalam semua keadaan sebab ada keadaan kita tak boleh senyum. Ikut tengok keadaan lah guys. Fleksibel. Jangan senyum kat semua tempat. Betul tak guys? Dia lama tak confident. Hai guys, hari ni saya nak present. Jangan ketawa. Tu tak confident. Orang confident dia senyum sikit-sikit pada keadaan tertentu saja. Kau faham tak? Sikit-sikit senyum. Fuck senyum. Bodoh. Senyum-senyum ni bodoh. Faham tak? Senyum sikit-sikit sudah. Contoh, aku nak present. Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak present tentang erectile dysfunction. Korang tahu tak apa tu erectile dysfunction? Ada nampak aku senyum lah? Tak ada. Tapi confident je. Erectile dysfunction berlaku sebab korang semua banyak tengok bokep. Korang punya dopamin tu sudah masak, dah hancur. Korang ada masalah dopamin. Neurotransmitter korang macam tai. Sebab korang ketagih bokep. Betul tak? Nampak? Last tu baru aku senyum. Aku bukan start present dengan senyum. Hai guys. Hari ni I nak present. Bodoh. Fuck senyum. Faham guys?